Hai rider, musim hujan sekarang dah start. Korang dah ada baju hujan ke belum? So korang jangan tunggu sakit baru nak cari baju hujan. Okay, kat sini saya ada satu baju hujan yang saya nak review kepada korang, iaitu Fort Dry Light. So untuk brand Fort Dry Light ni, dia datang dengan dua lapisan. Lapisan luar yang kalis air dan lapisan dalam yang selesa kalau korang pakai. Sebab apa? Kain dalam ni jenis kain yang udara boleh keluar masuk, so korang pakai tak terasa panas sangat. Untuk baju hujan ni, dia bagi pada korang satu zip dan satu velcro. Zip dia lancar saja. Korang boleh tengok saya tarik daripada bawah sampai ke atas. Okey, korang boleh tengok lancar sahaja zip tu kan. Okey, lepas tu dia bagi juga velcro kanan dan kiri. Korang boleh ketatkan daripada bawah sampailah dekat bahagian collar baju. So untuk collar baju ni pun dia bagi collar yang tinggi. Dekat bahagian collar pun dia ada bagi juga velcro. So korang boleh lekatkan dekat bahagian collar ni ikut saiz leher korang. Lepas tu korang boleh slit masuk dalam helmet, barulah air hujan tak masuk bahagian depan atau bahagian tepi. Itu dia punya kelebihan lah. Okey, ini pada pandangan hadapan baju hujan Fort Dry Light ni. Ada tulisan logo Fort Dry. Untuk bahagian lengan dia bagi juga getah dan dia bagi velcro juga. Untuk korang ketatkan dekat bahagian lengan ni, barulah air hujan tak masuk bahagian atas atau bahagian bawah. So ini adalah penampilan baju hujan Fort Dry Light. Memang smart. Warna pun sangat terang kat sini. Ini daripada pandangan tepi, warna biru yang terang. Dan ini daripada pandangan belakang. So untuk pandangan belakang ni korang boleh tengok dia ada logo Fort Dry dan ada pantulan cahaya. Untuk pantulan cahaya ni penting. Dia kata kalau contoh korang bawa motosikal waktu cuaca gelap, so orang di belakang akan mudah perasan korang di hadapan. Setiap pembelian korang untuk baju hujan Fort Dry Light ni, korang akan dapat baju, akan dapat seluar dan akan dapat juga beg ni secara percuma. Untuk mudah korang simpan baju dengan seluar dalam ni, so mudah untuk korang bawa ke tempat kerja. Jadi bagi korang yang belum ada lagi baju hujan, korang boleh dapatkan baju hujan jenama Fort Dry Light ni. Boleh tekan dekat beg ni dekat bawah, sementara saiz yang korang nak ni masih ada.